Sebiji macam tu. Hey guys, so sekarang ni kita nak tahu pengalaman seram Nita. So sekarang ni Terkejut. Tak apa. Tu yang lagi seram sebenarnya. Tapi kita nak tahu lah seram pengalaman seram Nita kan. Ada tak? Kini kisah seram saya. Saya dengan kawan saya lepak dekat rumah lama saya. Okey. Saya duduk seorang time tu. Jadi rumah tu baru. Dia studio apartment, maksudnya dia satu bilik je lah. Oh, so saya tengah lepak dengan dia. Kita baru je tengok cerita seram tau. Okey. Dah dekat wayang. So kita on the way balik, dia tidur rumah kan. So kita pun sembang heart to heart kan. Biasalah girl dengan girl pillow talk kan. Okay. So kiranya macam ni dinding. Okay. Katil I betul-betul sandak kat dinding. So kita macam ni lah. Macam ni, sebiji macam ni. Okay. Lepas tu dengar bunyi macam ni tau. Dah tengah sembang tu, dengar bunyi ni. Sebiji macam tu. I dengan dia, I pandang dia. I start lari, dia lari juga. Kita lari kat keluar rumah sampai ke lobby semua. Like, what the hell? Rupanya geng. Rupanya? Dia bunyi macam neighbor duk pump air kan. Macam duk flush toilet. Lepas tu dia dengar lah pipe tu. Air tu turun dengan pipe tu. Dengar lah macam tu. Betul sekali macam tu. Korang pendapat korang lah. Korang rasa cerita dia ni tak seram atau seram? Seram.